Cerita dia, saya pergi umrah. Oh ya. Baru ni, dia seorang tak ada hari. Saya bagi tahulah dalam grup masjid tu, kami nak pergi bulan madu. Pakai ingat, oi, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Saya dah lah, pasal apa? Walaupun anak 9 orang pun, cucu 4-5 orang pun, kita bulan madu sentiasa lah. Apa maksud bulan madu ni? Hormat menghormati, kasih mengasihi, rindu merindui, sayang menyayangi, no? Takkan dah ada cucu tak boleh. Dia kata tak boleh. Siapa senyap lah, nak bahaya panjang pun tak guna kan. Jadi, bila mereka banyak tegur macam tu, saya pencuak juga. Kata sudah. Lepas tu tak apa. Pasal apa saya kata saya nak pergi bulan madu? Pasal sebelum ni, pergi dengan anak-anak. Ramai lah kan. Ramai lah dalam bilik tu 4-5 orang. Tu pun seronok tak kira dah. Anak-anak ada. Tiba-tiba ada anak sekolah. Saya buat perusahaan tak mau bawa lah mereka. Mengamuk berguling rayun dah. Jadi saya kata dah Tuhan yang bagi peluang lah. Kan? Tak apa pula. Pergi macam biasa. Cerita dia, waktu umur saya 28 dulu, saya pernah mati pucuk. Kencing manis. Ada kudi ni. Awal kencing manis lah. Cerita dia. Takdir Allah, saya tak berani makan ubat chemical, takut jantung, takut stroke, takut apa semua ni. Saya amai madu dan sudah Allah Ta'ala izin. Sihat lah. Sihat. Anak ramai apa semua. Kan? Anak baru 9 lah. Jadi bila sepi Mekah baru ni, boleh duduk tunggu kapal terbang tu pegang tangan tu. Boleh makan suap hang aku. Dulu kan kita sibuk dengan anak. Jadi pergi Mekah, duduk 2 orang. Kan? Duduk 2 orang ni dia rasa muda lah. Dia duduk sihat. Kan? Jadi dah balik ni, saya pun cakap dengan isteri saya. Dia pun bingung lah. Apa abang cakap macam tu? Tak ada cakap pelik-pelik nak pergi Mekah ni. Kan dah cakap benda baik kan. Dia tak puas hati. Bila balik saya beritahu. Macam mana? Betul tak kita pergi bulan madu? Betul lah. Mandi. Kan sebelum ni sibuk dengan anak. Kan? Jadi kita makan sama-sama. Pergi masjid sama-sama. Pergi ziarah sama-sama. Kita 2 je. Lepas tu balik bilik. Kan? Mandi wajib sama-sama. Syok. Nikmat. Tak sabar nak pergi pula. Kan? Sebab orang perempuan ni perangai mereka dah. Bila ada anak ni, kita ni kain tepi lah. Memang dah perangai perempuan macam tu. Buat macam mana? Mereka tak perasan benda ni. Mereka tak anggap benda ni penting. Orang perempuan. Mereka anggap anak penting. Betul, anak memang penting. Tapi laki pun penting juga. Bila anak hampa pergi sekolah, bapa dengan mama dia pergi. Baru syok. Jadi pentinglah sihat. Pentinglah sihat. Kalau tak sihat tak jadi ke? Padu tambah kali ya. Mari kita pakai sihat, no? Lepas itu kita bulan madu di seluruh dunia. Dah tua-tua ni Allah. Jalanlah. Tengok alam, tengok dunia. Pergi tengok Amerika. Habis apa negara? Berapa buah negara habis tu? Alah, sikit-sikit je. 30 dah awak. Kalau lebih je. Kita kerja cari duit penat kan. Waktu cuti. Macam 15 Syawal. 2 bulan sampai Raya Haji. Saya mengaji je. Mengadah kitab je. Tiap tahun macam tu. Jangan siapa petikai apa. Itu hak saya. Waktu saya kerja, tengok cara macam mana. 8.30, 12.30 malam. Tak ada rehat apa.
Jadi waktu saya cutilah. Dan cuti saya tu saya nak manfaat. Dengan ilmu lah. Dengar menada kitab, dengar pemutih balik. Hak mana sengit, hak mana bengkok kan. Jangan duk tikai lah ustaz ni orang nak main bubat ni. Sabar lah. Saya pun kena ada jaga saya juga. Lagi bila saya gelong lagi, jin duk tunggu hari ya. Setan duk tunggu hari ya. Nak cekik kita. Tak boleh. Saya kena apa betul lah saya. Kembali lagi dah. Kembali lagi. Jadi 15 Syawal sampai Raya Haji, masa saya dengan Allah untuk berbudi balik. Jadi setahun sekali saya pergi merantau, saya pergi cuti dengan anak isteri. Saya. Macam tu lah. No, hidup ni apa? Jangan agak. Contoh macam tu kan. Sonok.